Sains sudah buktikan disiplin kalahkan bakat dalam 5 tahun. Bukan pendapat, bukan teori. Ini fakta. Orang yang paling berbakat di sekeliling kau sedang duduk diam. Mereka ada kepala otak. Mereka ada potensi. Tapi mereka tak buat apa-apa. Mereka tunggu masa yang sesuai. Mereka tunggu rasa bersedia. Dan sementara mereka tunggu, hidup mereka bergerak tanpa mereka. Kau mungkin salah seorang daripada mereka. Kau tahu kau mampu, tapi kau tak bergerak. Kau simpan impian dalam kepala, tapi tangan kau tak pernah mula. Kau rasa kau istimewa sebab kau ada idea, tapi idea tanpa tindakan adalah sifar. Bakat tanpa disiplin adalah janji kosong. Sekarang, tengok orang yang biasa-biasa sahaja. Orang yang tak ada kelebihan luar biasa, tapi mereka bangun setiap hari dan buat kerja. Mereka ulang benda yang sama walaupun bosan. Mereka terus jalan walaupun tak nampak hasil. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, orang ketawa. 4 tahun, orang mula senyap. 5 tahun, orang tak cam mereka lagi. Itu kuasa disiplin. Bukan letupan sekali, tapi gerakan kecil yang tak pernah berhenti. Kau tak perlu jadi yang paling pandai. Kau tak perlu jadi yang paling kuat. Kau cuma perlu jadi orang yang tak berhenti. Buat walaupun lambat. Buat walaupun takut. Buat walaupun tak ada siapa yang perasan. Sebab 5 tahun akan tetap berlalu. Soalannya bukan sama ada masa akan jalan. Soalannya ialah, siapa kau bila masa itu sampai? Jadi, pilih sekarang. Bakat atau disiplin? Satu beri kau permulaan, satu lagi beri kau segalanya.